Pagi ini insya-Allah saya nak bawa untuk kita perhati beberapa potong ayat Al-Quran yang saya petik dari surah Al-Baqarah. Di antara ayat yang kita nak tengok pada pagi ini, ayat yang mendedahkan tentang perangai buruk yang ada pada kelompok atau pada golongan Yahudi. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, di antara orang-orang yang menempati Madinah pada waktu itu ialah kaum Yahudi. Seperti mana yang kita baca dalam sejarah, Yahudi pada waktu itu terpecah pada 3 kabilah. Namanya Bani Nadir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraizah. Sikap kaum Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu itu terkenal dengan perangai angkuh, sombong dan licik. Mereka atur macam-macam perkara untuk ganggu, untuk kacau, bahkan untuk khianat kepada dakwah Nabi SAW. Sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat ataupun rangkaian ayat bermula dari 94 sehingga 96 sebagai satu bentuk cabaran, yang ayat ini sebagai satu bentuk cabaran kepada orang-orang Yahudi yang cabaran itu tidak boleh dijawab, dan dia merupakan satu cantasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keegoan dan kesombongan orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam ayat 94 hingga 96 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Surah Al-Baqarah ayat 94 sehingga 96. Maksud ayat tadi, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu di sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain seperti yang kamu dakwakan, maka cita-cita akan tak mati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau betul lah seperti mana yang kalian dakwa, bahawa kalian umat pilihan, di akhirat kelak syurga itu tempat orang-orang Yahudi saja, seperti yang mereka dakwa. Allah Ta'ala kata kalau betul dakwaan itu, fatamannawul maut, cita-citalah untuk mati. Sebab mati ni jalan, nak tahu kata dakwaan itu betul ke tak, kita mati lah. Maka cita-citakanlah mati. Matilah cepat. Seolah-olah cabaran macam itulah. In kuntum shadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Lalu Allah sambung, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Allah kata pastilah mereka tak nak mati segera. Bahkan mereka dikatakan tak mau mati sebab mereka risau dan takut dengan dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia dengan hidup. Maknanya mereka satu bangsa yang takut dengan kematian. Dan halubanya mereka kepada hidup itu melebihi haluba orang kafir musyrik. Setiap seorang daripada mereka suka kiranya dia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian
tidak akan melepaskannya dari azab yang disediakan Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Jadi ini 3 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah mencabar, ataupun dalam bahasa fiqhnya disebut satu mubahalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu cabaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kelompok dan golongan orang-orang Yahudi. Kalau benarkah golongan Yahudi seperti mana yang mereka dakwa, Allah Ta'ala kata hati, mati nanti boleh tahulah sama ada surga atau tempat hampa ke, sama ada hampa umat terbaik ke, mati dulu. Bila Allah cabar macam tu, Allah jawab. Allah kata, mereka tak akan mati. Mereka tak akan bercita-cita untuk mati. Kerana mereka telah ada dalam diri mereka satu penyakit yang namanya takutkan kepada kematian. Dan kalau boleh mereka nak berumur panjang, kalau boleh mereka ni wala alau yu'ammaru alfasanah, kalau boleh nak hidup pada 1000 tahun. Sedangkan Allah Ta'ala kata, hidup yang panjang tadi tidaklah membawa kebaikan kepada mereka, kerana azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada mereka akibat daripada kesombongan dan kejahatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mencabar dan tidak ada jawapan daripada Yahudi, Allah cabar lagi dalam surah Al-Jumu'ah. Allah ulang cabaran yang hampir sama. Dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat ke-6 Allah berfirman, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 6 sehingga ayat 8. Allah berfirman, maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi untuk kata, untuk sebut, wahai orang-orang Yahudi, kalaulah kamu anggap bahawa kamu saja orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat manusia yang lain, maka harapkanlah kematian segera. Harapkanlah nanti. Mintalah pada Allah untuk kamu mati segera, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa mereka yang telah lakukan. Dan Allah mengetahui akan orang yang zalim itu. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu tetap akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang baik dan yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Maknanya, cabaran Allah kepada orang-orang Yahudi ini diulang sebut dalam Al-Quran. Pasal apa Allah Ta'ala cabar kepada orang Yahudi ini? Kerana tahap kesombongan mereka dah sampai ke hak sili. Sombong, ego, rasa hebat dah sampai kepada mereka. Apa dia kata? Maka Allah mencabar mereka. Kerana sebelum daripada Allah cabar mereka ni, macam-macam dakwaan yang mereka buat. Dakwaan palsu yang menunjukkan kesombongan mereka. Seolah-olah atas dunia ni mereka dah punya pilihan. Di antara dakwaan yang mereka buat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dedahkan dalam Al-Quran, antaranya ialah mereka mendakwa mereka tu, yang Yahudi Nasara ni, Yahudi ni adalah anak kesayangan Allah. Mereka mendakwa seperti mana yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. 18 surah Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani berkata,
Kami adalah anak-anak Allah dan yang amat disayanginya. Mereka dakwah dengan penuh rasa selamba, dengan rasa tak salah. Kata Yahudi, kata Nasara, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini anak Tuhan dan Allah sayang kat kami. Qul, Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, kalau betul demikian, maka mengapakah dia menyiksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan. Bahkan kamu semuanya adalah manusia biasa di antara manusia lain yang diciptakan. Dia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Demikian juga dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah jualah tempat terbaik. Ini dakwaan palsu mereka. Dakwaan palsu yang menunjukkan tahap kesombongan mereka ini luar biasa. Sehingga mereka katakan, kami ini anak Tuhan dan kamilah anak Tuhan paling sayang kat kami. Demikian berani dia. Sombong. Bukan takat sombong dengan manusia, bahkan sombong dengan Tuhan. Sehingga akan mencabar Allah Azza wa Jalla. Maka Allah jawab cabaran tadi dengan cabar, maka kalau betul segala benda yang hampa dakwa ni, mati nanti boleh tahu lah. Mati boleh tahu lah dalam bahasa lebih kurang ni macam tu. Tapi cabaran itu tidak jauh dijawab oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, dakwaan yang mereka buat, dakwaan palsu. Yang kedua, mereka kata, kami ni kalau masuk neraka pun sahnya. Sebab kami anak Tuhan. Kami bangsa yang Tuhan paling sayang. Mana mungkin Tuhan nak tahu kami dalam neraka dalam tempoh yang panjang. Mereka dakwa macam tu. Allah rakamkan perihal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 80. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Kami ini kalau masuk neraka besar sangat. Kami ini tak boleh masuk neraka, kami orang hebat. Itu dakwaan mereka. Allah jawab, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Betul ke macam tu kata? Ataupun apa hanya buruk atas nama Allah? Ini satu kesalahan besar, satu kesombongan besar. Mereka menyatakan sesuatu atas nama Allah padahal sesuatu itu benda yang palsu. Ini akibat kesombongan mereka. Allah cabar mereka untuk mati. Ayat yang ketiga ataupun cabaran ataupun bentuk kesombongan yang ketiga yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ini ialah mereka mendakwa syurga adalah milik orang-orang Yahudi saja. Ini dakwaan mereka. Tadi mereka dakwa yang pertama, mereka anak Tuhan, mereka umat pilihan. Dakwaan kedua, mereka ni kalau masuk neraka dengan sebab salah pun sah sangat. Sah sangat. Dakwaan yang ketiga, mereka katakan surga yang Allah Ta'ala buat itu, yang akan masuknya hanyalah orang-orang Yahudi. Allah rakamkan dakwaan tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara, berkata, tidak sekali-kali akan masuk surga melainkan orang Yahudi dan Nasara saja. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka saja. Katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, bawa kemari keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan. In kuntum sadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Kalau betul, bawa bukti. Itu style. Itu prinsip dalam agama. Bukan boleh bercakap kosong je. Bukan boleh tempek nama Allah. Sekian-sekian Allah kata macam ni. Tapi datangkan bukti. In kuntum sadiqin.
Atas 3 dakwaan inilah. Dakwaan yang pertama tadi, mereka kata mereka umat pilihan, mereka anak Tuhan, Allah sayang kat mereka. Dakwaan kedua, mereka kata kalau masuk neraka pun kami ni Yahudi ni tempoh sat sangat. Dakwaan yang ketiga, mereka kata nak masuk surga, tak dapat, tidak, orang kena jadi Yahudi. Maka Allah cabar mereka. Dakwaan-dakwaan ni kalau betul, mati dulu. Tapi mereka tak akan jawab ataupun mereka tak akan berani untuk mati. Allah Ta'ala kata, kerana mereka telah pun dicap dalam hati mereka. Di antara perangai dan sifat Yahudi, mereka bangsa yang takutkan kepada kematian. Mereka bangsa, mereka satu umat yang takutkan kepada kematian. Sebab apa mereka takut? Kerana mereka tahu, mereka buat salah, mereka buat dosa, mereka sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan sesuatu kenyataan tanpa bukti amatlah mudah. Kerana hanya perlu bertutur dengan lidah tanpa rasa tanggungjawab untuk menyediakan sesuatu sebagai sandaran. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabar mereka agar mengemukakan bukti. Setelah seruan itu dibiarkan tidak bersahut, Allah menguji mereka agar berdoa pula supaya kematian mereka dipercepatkan. Allah cabar, sebelum daripada cabar mereka nanti tu, Allah cabar apa? Bawa main bukti. Kalau betul dakwaan tadi, kata masuk neraka sat, kalau betul dakwaan tadi, kata syurga hanya tempat nampak, bawa main bukti. Tunjuk bukti. Tapi tak ada. Bukti tak ditunjuk. Maka Allah cabar mereka pula. Kalau macam tu, kalau tak ada bukti, harapkan kematian. Hal ini kerana hanya mati sajalah yang dapat mengabsahkan segala dakwaan mereka berkenaan syurga atau neraka. Mati je lah yang nak membuktikan betul tak apa kata syurga ni tempat apa. Betul tak apa masuk neraka, kena mati dulu. Maka berani mati ya. Itulah tak cabar. Ternyata cabaran itulah yang dipanggil sebagai istilah mubahalah. Mubahalah, cabar. Kalau dalam fiqh, dalam fiqh dibincangkan juga tajuk mubahalah ni. Tapi ini bentuk mubahalah dari Allah kepada orang-orang Yahudi. Akibat daripada apa? Yahudi ini di antara punca yang mereka dimurkai oleh Allah ialah satu. Banyaklah faktor-faktor lain, tapi ini faktor yang paling besar yang kita nak kena belajar dan kita nak kena untuk ambil pengajaran dari ayat ini supaya kita tak jerumus seperti mana mereka. Iaitulah sikap sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh inilah yang membinasakan dia. Dan perangai itu kita dapat tengok daripada dulu Bani Israel ini sehinggalah sampai hari ini. Kesombongan yang mereka tunjukkan itulah yang akhirnya membinasakan mereka. Dan inilah seperti mana Yahudi Madinah yang menyebabkan mereka diusir keluar dari Madinah itu kerana sombong. Kerana sombong. Walaupun mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka. Tapi kenapa tak mau beriman dengan Nabi? Kerana ada sombong. Ada rasa mahu lebih hebat. Sedangkan mereka ni, orang-orang Yahudi ni, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu, sebelum mereka jumpa pun mereka kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka. Tapi bila Nabi datang ke Madinah, mereka tolak. Mereka tak mau. Bahkan mereka khianat Nabi. Ada kesombongan yang ada pada mereka. Akibat sombonglah Bani Quraidah. Akibat sombonglah Bani Qainuqah diusir keluar. Akibat sombonglah Bani Nadir diusir keluar. Akibat sombonglah Bani Quraidah akhirnya dihukum bunuh. Kalau kita baca dalam sirah cerita tentang peperangan Bani Quraidah yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah pada bulan Zulqa'dah. Bila Nabi balik saja daripada perang Khandaq yang memakan masa hampir 1 bulan. Setelah Allah Ta'ala turunkan tenteranya yang berbentuk angin, menghanapkan tentera musuh, tentera bersekutu, lari lentang buka, tinggalkan Madinah. Nabi pun buat persiapan balik selepas selesai daripada misi panjang. Bila balik, sampai saja di Madinah, sampai saja dekat rumah. Elok Nabi nak masuk rumah, Jibril datang, beritahu pada Nabi, uruskan dulu Bani Quraidah. Jangan tanggal lagi pakaian perang. Nabi ajak para sahabat sejumlah 3,000 orang.
pergi ke Bani Quraizah, kepung mereka dalam tempoh 25 hari. Dalam tempoh 25 malam, lebih kurang, Nabi kepung Bani Quraizah. Mereka tak mengaku kalah. Dengan stok makanan apa daripada ada pada waktu itu, mereka tak mengaku kalah. Kenapa mereka tak mengaku kalah? Sedangkan kebenaran dah ada dekat mata mereka pun. Kerana mereka sikap sombong. Khianat mereka kepada Nabi secara terang-terangan. Sebabkan akhirnya bila nak dihukum, bila nak dihukum, mereka kata kami nak hukuman daripada orang yang kami percaya. Akhirnya Nabi cadangkan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata okey, Sa'ad bin Mu'az kami percaya. Sa'ad bin Mu'az hukum kepada mereka. Dibunuh lelaki ini, tentera-tentera yang lelaki ini, kerana khianat mereka kepada Nabi secara terang-terangan. Kata ahli sejarah, 600 ke 700 di kalangan Yahudi dibunuh pada hari itu. Bunuh bukan sebab saja-saja nak bunuh, kerana sombong mereka, kerana khianat mereka, kerana perangai jahat yang ada pada diri mereka inilah menjadikan mereka satu bangsa yang Allah Ta'ala murka. Sebab itu dalam Al-Quran disebutkan perangai al-maghdubi alaihim, golongan yang Allah Ta'ala murka ni. Siapa dia? Golongan Yahudi. Kerana apa Allah Ta'ala murka? Adakah kerana mereka Yahudi? Bukan. Tapi kerana sikap sombong yang ada pada mereka, yang menjadikan mereka bangsa ataupun umat yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat tadi, walaupun sebut dengan khusus mencela sikap sombong kepada orang-orang Yahudi, walaupun dia tujuh khusus pada orang Yahudi, tapi kita nak kena ambil pengajaran supaya kita sendiri, walaupun kita kata kita nak jauh, kita kena ambil pengajaran ini untuk kita wajib singkirkan sifat sombong, sifat angkuh, sifat apa semua ni yang ada dalam diri. Kerana dengan sombong ini, dia boleh membinasakan manusia. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tajuk yang kedua, tajuk yang pertama,